malam hari Jumaat, selamat puasa ke dah ada yang dah raya. Macam Kak Yati mungkin lah minggu depan Kak Yati dah raya awal lah. 5 hari sebelum Syawal kalau ikutkan jadual lah kan. Okey, soalan Kak Yati sementara tengah live ni kan, Kak Yati macam nak ajak sembang lah dengan korang. Korang dah beli baju raya ke? Lepas tu apa tema baju raya korang? Kak Yati kan, kalau boleh macam tak nak beli baju raya tau. Kalau boleh lah kan, sebab baju raya yang sebelum-sebelum ni Kak Yati orang kata jarang pakai lah, sebab kita duduk rumah kan. Ni Kak Yati lah, duduk rumah. Lepas tu kebanyakannya bajunya yang masa awal-awal beli muat. Masa raya dia pakai muat, tapi selepas raya dia dah mula tak muat. Itu Kak Yati tau. Masa sebelum Kak Yati jumpa Tera Pants, sebelum Kak Yati jumpa Tera Vest, kebanyakan baju raya Kak Yati yang sebelum ni masa raya muat. Lepas tu dia dah mula tak muat. Jadinya pakai pun sekejap je. Lepas tu ada, selepas Kak Yati dah mula kenal Tera Pants kan, baju raya tu bukan dah tak muat, dah longgar. Maksudnya besar lah, saiz lebih. Macam bila kita nak pakai, maksudnya nak recycle lah kan, sebab kita raya kan sebulan kan. Jadi baju raya yang pertama, hari pertama, hari kedua je mungkin akan pakai baju baru lah kan. Hari yang kelima, keenam, dalam masa seminggu, 2 minggu dah beraya, kita akan recycle lah balik baju-baju lama kan. Setakat ni yang Kak Yati tengok balik, baju Kak Yati kebanyakannya dah longgar. Dah longgar. Lepas tu macam dah tak berapa cun lah orang kata kan. Dia dah longgar daripada, sebab kebanyakan baju Kak Yati, baju raya, orang kata ada yang yelah baju kurung moden, ada yang baju kebarung. Jadi dia punya longgar tu okey, tak apa, memang boleh okey kan, orang kata longgar. Cumanya dia dah tak berapa ikut cutting sangat lah orang kata kan. Jadinya tahun ni plannya Kak Yati kena beli juga baju baru, sebab Kak Yati rasa saiz tu memang dah tak sama. Lepas tu memang lebih confident. Baju raya kali ni lebih terletak cantik. Ini untuk diri sendiri tau. Apa yang Kak Yati rasa kan, bila ada Tera Pants, ada Tera Vest ni, maksudnya full set, Tera Pants, Tera Vest, short bra, dia macam membantu Kak Yati lock Kak Yati punya saiz badan. Sebab kalau sebelum ni, masa puasa, memang Kak Yati berat badan tu memang orang kata best lah. Macam time, orang kata time puasa ni lah kita nak target kurus kan, nak slim orang kata kan. Tapi selepas tu dah tak boleh nak slim. Terang sangat pula. Tadi macam gelap sangat. Tadi natural, tak pakai filter. Ni pakai filter macam terang sikit kan. Okey, jadinya macam best lah. Korang siapa yang dah beli baju raya, lepas tu korang rasa macam ketat lah, macam tak selesa lah, macam tak berapa cun lah, macam nak sangkut, nak zip, alamak, pinggul tak sangka pula, pinggul besar kan. Bila pakai atas ngam, bila bahagian sini lebar pula. Sebab Kak Yati macam tu tau. Dulu kalau nak beli baju kurung, lagi-lagi baju kurung moden tau, memang orang kata bila ikut, macam contoh kan, beli saiz L kan, beli saiz L, atas muat, longgar lagi, tapi bahagian bawah cakap alamak, sendat pula. Jadi alhamdulillah bila ada Tera Pants kan, sangat membantu. Yang mana bila Kak Yati beli baju kebarung ke, beli baju peplam ke kan, lepas tu beli baju yang ada yang memang ikut saiz lah kan. Bila kita
kalau yang pakai full set lagi, kita akan dapat rasa lah kita punya balance badan kita tu. Sebab kan bila cerita pasal mula-mula Kak Yati kena Therapens tu, masa tu memang rasa macam di badan tu di pam-pam tau. Sebab masa tu PKP kan kita tak berapa nak bergerak sangat. Memanglah Kak Yati pun memang tak bekerja kan, jarang keluar masuk rumah, memang duduk rumah pun. Tapi PKP lagi membuatkan kita tak boleh ke mana-mana langsung. Macam sekarang ni bolehlah juga Kak Yati keluar kan, pergi jemput anak balik sekolah ke apa kan. Adalah pergerakan tu dekat luar. Kalau masa PKP langsung kita tak boleh keluar. Lepas tu anak-anak pula suka makan, jadi kita masak. Kerjanya makan masak, makan. Anak pula suka, anak pula rajin nak mencuba-cuba. Umi nak cuba tu, Umi nak cuba ni. Jadinya berat badan masa tu macam dipam-pam. Ya Allah. Terutama dekat bahagian Kak Yati punya lengan, Kak Yati punya pinggul. Korang-korang ada tengok Kak Yati punya sharing sebelum ni, memang kata syukur sangat. Alhamdulillah. Macam Allah tunjukkan peluang. Kak Yati taklah terus membesar dengan pesatnya. Alhamdulillah dapat kawan. Walaupun tak adalah terlalu kecil badan Kak Yati tu. Kak Yati masih maintain lagi saiz M je lah sekarang ni. Nak ke S tu kadang-kadang tengok katil baju, jenama baju lah kan, kadang-kadang dapat juga pakai saiz S. Tapi macam yang anak-anak dengan husband Kak Yati, Umi jangan kurus sangat. Lagi anak-anak Kak Yati ni, dia yang 3 orang bujang tu kan, dia orang kan dah tinggi-tinggi kan. Siap pesan cakap, Umi jangan kurus sangat, sebab nanti Umi tak nampak macam mak, nampak macam akak. Jadi dia orang kata Umi dah okey macam sekarang, tak payah nak kurus sangat. Cakap lah, sabar je kan. Okay, itu saja Kak Yati just nak cerita random je lah, tak nak borak lama-lama kan. Jadinya korang kalau yang dah beli, betul-betul ceritanya kan, orang dah beli baju tak ngam, macam boleh ke ni, sempat lagi ke ni nak kecilkan. Korang tak payah alter baju. Kalau korang nak alter baju tu, memang tukang jahit takkan terima tau. Itulah kelemahan kalau kita beli baju ready made. Kita nak repair, dalam kau Shopee lambat. Lepas tu barang dah sampai tak ngam pula dengan kita punya saiz. Lepas tu kau nak repair, kau pula tak pandai nak menjahit. Ni cerita pada diri Kak Yati lah. Kalau ingat balik, kalau berlaku pada diri Kak Yati macam tu, siapa dah nak repair? Tukang jahit pun nak menyiapkan tempahan yang bukan main banyak lagi, tak siap nak melayankan kau, dah repair kan. Jadinya korang tak payah repair baju tu, korang dapatkan Therapens. Therapens, korang tak nak pakai full set pun okey, tak nak dapatkan full set pun okey, korang dapatkan Therapens sahaja dulu pun boleh. Cumanya kalau korang macam ala dalang-alang kan, nak ambil full set terus, masa sekali nak pakai vest saja pun boleh. Tapi short bra memang best. Kak Yati memang recommend short bra, memang menjaga kita punya asset. Okay, lepas tu pants, vest pun okey. Senang cerita memang full set lah, memang the best. Lepas tu tambahan ada stokin semua kan, untuk kesihatan kita jugalah. Okey, itu saja sharing Kak Yati. Kalau korang nak bertanya lebih detail lagi mengenai Theraset, Theraset tu apa kan,